Baik, dalam video kali ni aku nak bercakap pasal filem Thanksgiving. Filem ni ialah filem tahun 2023. Arahan pengarah yang aku tahu kalau hampa tengok pengarah ni, aku warning awal-awal hampa tak payah tengok. Sebab filem dia bukan untuk semua. Filem dia lebih kepada brutal, ganas dan slasher. Aku nak bercakap pasal filem Thanksgiving. Sebuah filem arahan Eli Roth, yang mana terkenal dengan filem-filem brutal dia. Aku tak nak sebut, dan hampa pandai-pandai sendiri cari. Tapi filem-filem dia aku warning hampa tak payah tengok lah kalau kata tak cukup mental lah, tak cukup tahan. Kita jumpa lagi selepas intro. Baik, Thanksgiving merupakan sebuah filem yang terhasil asalnya daripada sebuah trailer pendek dalam filem Greenhouse. Kita throwback balik ke zaman 2027. Robert Rodriguez dan juga Quentin Tarantino, dia diterbitkan dua filem back to back. Siapa yang pernah tengok, aku pernah review filem ni, Planet Terror dan juga Death Proof. Dalam Planet Terror tu, Robert Rodriguez pergi berjumpa dengan pelbagai pengarah untuk dia orang hasilkan short trailer, fake trailer yang memang filem betulnya memang tak ada. Satu daripada filem yang trailer tersebut yang popular ialah Machete. Machete dah pun jadi franchise filem daripada fake trailer tersebut. Dan dalam itu juga ada satu lagi fake trailer, nama dia Thanksgiving. Daripada Thanksgiving ni lah yang dalam filem dalam Planet Terror tu, Thanksgiving ni short trailer tu diarahkan oleh Eli Roth. Dan pada tahun 2023 terbitnya buat pertama kalinya filem Thanksgiving yang mana diinspirasikan daripada trailer tersebut. Dia tak macam Machete. Machete dia menggunakan footage daripada trailer tersebut. Tapi Thanksgiving, sebab jarak masa dia tu terlalu panjang dan mungkin Eli Roth nak modernkan penceritaan itu, sebab dalam trailer setting trailer tu lebih kepada zaman 80-an, zaman-zaman visual yang klasik. So dalam filem Thanksgiving yang versi ni, dia orang tak gunakan footage daripada trailer tu. Dia tak macam Machete, dia lain sikit. Dia hanya recreate balik scene-scene dalam trailer tersebut kepada scene-scene yang lebih moden, lebih ganas, lebih brutal. So sesuai lah dengan setting filem ni yang mana berlatar sekitar tahun 2022 macam tu lah. Sekitar Thanksgiving tahun tersebut. Kisah dia pasal apa? Pasal satu kejadian di mana pada malam Thanksgiving sebuah pasaraya ada buat sale, tetapi sale tersebut menyebabkan kematian apabila orang-orang bandar tersebut pergi berebut-rebut nak masuk ke dalam pasaraya tersebut dan terjadi pelbagai kecelakaan, kematian. So selepas itu, tahun selepas itu, Thanksgiving selepas itu, ketika dia orang nak menyambut Thanksgiving, ada satu pembunuh misteri yang menghantui dan membunuh balik orang-orang yang terlibat dalam kejadian dekat mall tersebut. Macam mana dia tahu? Sebab rakaman dekat mall tu goes viral. Sebab tu dia guna setting zaman kini. Sebab tu trailer tu dia tak relevan sangat, cuma dia inspired by sahaja. Movie ni kalau siapa yang tengok trailer, dia akan lebih connect lah. Dia rasa lebih dekat dengan filem ni. Sebab kalau siapa tengok trailer, dia ada a few scene yang dia create balik daripada trailer tersebut. Mungkin kalau nak tengok contoh-contohnya, yang bagi yang tak tahu, scene yang trampolin tu, yang dia bunuh pembunuh tikam dari bawah tu, lepas tu scene yang makan tu lah, teki manusia tu kan, dan a few scenes lagi yang memang asalnya daripada trailer tersebut. Dan bagi aku boleh katakan yang movie ni is just typical horror lah, typical slasher movie. Bagi siapa-siapa yang pernah tengok filem-filem slasher, hiburan ni sebenarnya bukan pada plot tu sangat. Sebab kita memanglah orang yang menonton filem slasher, satu sebab ni adalah dia nak tengok macam mana watak-watak tu mati. Satu lagi dia nak tahu
siapa pembunuh. Dua tu sahaja. So dua benda tu ada dalam filem ni, dan aku jujurnya dekat-dekat nak hujung tu aku dah dapat tangkap lah siapa pembunuh dia, sebab the foreshadow tu dia dah makin lama makin dia dah highlight. Tapi aku macam tak faham juga, sebab dia ni macam tak logik juga jadi pembunuh. Tapi aku tak tahulah, mungkin akan di-explain, sebab aku dengar tahun depan akan ada Thanksgiving 2. So mungkin akan ada lebih banyak explanation tentang pembunuh berseri ni. Walaupun dalam filem ni dia dah reveal dah pun siapa pembunuh dia. Cuma bagi aku ada a few scenes yang macam tak logik, tak di-explain dengan begitu jelas. Macam mana dua watak ni, pembunuh ni boleh berada pada satu masa. So macam aku tak tahu kenapa. Tapi aku macam okay lah, the twist is there. Pengarah tu watak yang di-reveal sebagai pembunuh tu terdapat kematian yang sepatutnya, walaupun there is a twist there. Dan bagi aku movie ni adalah slasher yang sesuai ataupun seronok ditonton oleh penggemar slasher, walaupun there's nothing special about this movie. Eli Roth is Eli Roth. It's like Timo Tadjanto lah yang dekat Indonesia. Filem dia memang implement brutality kan, keganasan dalam filem dia. Dan bagi aku, for those who like that kind of stuff, dia orang akan suka lah movie ni. Aku pun suka. Okay, apapun itu sahaja review ringkas aku berkenaan dengan filem Thanksgiving. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.